Hang pernah rasa tak nak balik rumah dari satu tempat ada benda tumpang? Ni adalah satu kisah seram yang jadi secara random dalam masa satu hari je. By the way, disebabkan ada antara hampa yang request untuk buat cerita hantu jenayah, jadi aku akan buat sekali lah. Kisah ni agak seram, jadi pejamkan mata, bayangkan cerita aku. Harun bukan nama sebenar budak KL dia ni. Budak-budak belantara konkrit. Cerita dia, Harun balik beraya dekat kampung dia di Kedah. Macam biasa lah, mereka raya apa semua, lepas tu settle. Part raya tu aku skip lah. Takkan lah pula aku nak cerita dia makan kuih apa, dia terlepas semayang raya, ketupat tak jadi. Takkan aku nak cerita semua tu. So dalam raya ketiga, Harun nak gerak balik rumah dia lah. Pack baju, salam-salam, belah. Cuma mereka cadang nak balik petang tau. Tapi pimai-pimai terlewat sikit. Dah nak dekat senja, barulah mereka gerak. Hari dah gelap. Masalah dia, Harun nak singgah rumah kawan dia sat, dekat Perak. Disebabkan waktu tu dah terlewat dah, so dia lepok sat aja lah. By the way, rumah kawan dia ni agak dalam tau. Ni memang kena waste in, waste out lah. Aku cut short masa dia nak keluar daripada area rumah member dia tu. Waste buat perangai pula. Kadang-kadang tak bergerak. Lepas tu bila dah Harun kono kanan, tiba-tiba waste cakap, "Weh, terlajak. Aku cakap ciri tadi." Elah waste. Sampai satu tahap tu, Harun confused terus. Jalan nak keluar daripada situ. Jalan pula gelap. Harun sedar yang dia tersesat bila dia tengok kiri kanan dah penuh dengan pokok sawit. Tapi dia keep on moving je lah sampai dia jumpa jalan besar lah. Nak patah balik pun macam tak guna. Terus dia sesat, patah balik pun dia tetap sesat. Jadi baik terus je lah. Bayangkan, tengah dia drive slow-slow tu, bini dia tiba-tiba terkejut, terjerit sambil tutup muka. Harun tanya bini dia, apa cerita? Tapi bini dia macam tak jawab. Lepas tu suruh move on je lah. Tapi time ni, masing-masing dah meremang dalam diam. Bunyi radio je yang tengah duk bising time tu. Jalan tu gelap. Lampu jalan pun jarang-jarang sekali tau. Tapi ada satu ketika tu, bila kereta Harun nak lalu bawah cahaya lampu jalan, Harun tertengok cermin tengah. Nah, terkejut member. Dia nampak samak-samak macam ada perempuan rambut panjang tengah duduk dekat seat belakang, duduk perhati Harun sambil tersenyum. Aku pun tak tahu pasal penatang tu senyum. Mungkin dia excited lah, benda dah kena ikat sebulan. Bini Harun perasan lah yang Harun macam tersentok, terkejut lah. Tapi bini dia tak berani nak tanya, dan bini dia tak berani nak beralih belakang. Bini dia faham lah tas yang diberi. Tapi Harun time tu dia macam positive thinking lah. Mungkin imajinasi dia, member dah letih bawa kereta dalam gelap. Akhirnya Harun lega teruk sebab mereka dah berjaya masuk highway balik. So dia drive lah dengan kepala kosong, tak fikir apa. Tiba-tiba bini dia ajak singgah R&R, beli jajan sikit, basuh-basuh muka sikit. Sampai R&R, parking, turun. Mereka jalan nak pergi bilik ayak lah. Dia bilik ayak perempuan dulu, baru bilik ayak lelaki. So bini Harun ni kono lah masuk bilik ayak perempuan lah. Harun nak kena jalan ke depan sikit untuk sampai ke bilik ayak spesies dia. Benda ni jadi sambil dia jalan tau. Masa dia nak kono masuk tu, mata Harun terpandang straight ke depan. Dekat depan tu ada taman permainan budak-budak. Playground tu memang jauh straight ke depan tau. Katanya dia nampak macam terlibat perempuan yang sama tengah duduk atas nui buayan, perhati dia, senyum macam biasa. Tapi benda ni terjadi sekilas pandang lah tau, sambil dia jalan lah. Harun nampak, lepas tu dia kono masuk. Binatang tu dah terlindung dengan dinding bilik ayak tu lah. Benda jauh, so Harun dia tak dapat nak kenal pasti betul-betul binatang apa. Dia abaikan lah. Tapi time tu jantung memang duk-dap lah. Masa dia tengah kencing dalam bilik ayak yang luas dan sunyi tu, kepala dia macam serabut, terfikir macam-macam tau. Tiba-tiba cepat lah. Bini pula push rank. Harun pun macam, jap, zip seluar, keluar. Tapi bila dia keluar daripada bilik ayak tu, dia tak nampak pun batang hidung bini dia. Tiba-tiba bila dia beralih ke bilik ayak perempuan, bini dia baru keluar. Keluar, jalan mai kat dia dengan muka yang tak bersalah. Sudah. Siapa dia pula yang panggil B tadi tu? Punyalah banyak huruf lain. J ada, L ada, K ada, U ada, S pun ada. Huruf B juga yang dia nak sebut. Harun
tarik tangan bini dia, jalan laju pi ke area kedai-kedai lah. Beli jajan, balik ke kereta terus. Time ni bila salah seorang daripada pasangan tu nampak gelabah, yang seorang lagi memang tak berani nak tanya lah. Masing-masing dah faham dah. Tak payah push kenapa tak payah. Kali ni atas highway tu Harun tekan rapat lah. Betul-betul laju dia lipat highway tu nak bagi cepat sampai rumah kan. So bila dah tak ada apa-apa tu, dua lelaki bini ni duk sembang-sembang lah. Lepas tu ada time tu mereka bergelak tawa, masing-masing melawak. Aduh, hang bayang kan time mereka duk bergelak dua orang tu, di hujung-hujung telinga Harun dia terdengar macam ada suara ketiga yang gelak juga, tapi bunyi pelan lah. Menatang ni penyondoi ke apa kan. Harun buat tak tahu lah. Dia kuatkan sikit radio, tekan pedal. Sepanjang perjalanan tu Harun jarang gila guna cermin tengah. Dia lebih kepada side mirror lah. Sebab bila dia tengok tu dia asyik terbayang-bayang tau. Dia ternampak macam ada susuk perempuan. Macam lah. Tapi tu lah, nasib baik lagi laki bini tu selamat sampai rumah. Memang dah tak sabar nak tidur. Sebab esok tu Harun nak pergi beraya dekat rumah mentua dia pula. Rumah mentua dia tu dekat-dekat lah, area-area rumah dia juga. Tadi aku ada cakap yang mereka selamat sampai rumah kan. Mereka selamat fizikal je. Sebab time Harun nak corner masuk ruang parking dalam rumah dia, Harun ternampak macam ada satu bilik dekat tingkat atas, lampu tengah terbuka dan dia nampak ada bayang-bayang kipas tengah pusing. Harun pun apa lagi, dia attack bini dia. Turn Harun pula nak push rank. Mereka bergaduh kecil juga lawan-lawan tuduh siapa yang cuai balik kampung tinggal lampu kipas on. Settle bak tu mereka turun, bawa masuk barang-barang dalam rumah. Harun terus menuju ke tingkat atas. Bini dia dekat bawah tengah simpan barang-barang yang perlu disimpan dalam peti air. Bayangkan Harun sampai tingkat atas tu memang total gelap. Bilik-bilik tak ada satu pun yang lampu terbuka. Tapi Harun dah malas nak fikir panjang-panjang Member dah letih drive, mata pun dah berat. Mandi-mandi, so mereka pun tidur Part ni paling berat. Bayangkanlah tengah tidur tu, tiba-tiba Harun terjaga. Sebab apa? Sebab dia dengar macam bini dia tengah duk bercakap. Bila dia dengar betul-betul apa, rupanya bini dia tengah bercakap bahasa Siam bai. Aku tak tahu nak panggil benda tu cakap ke apa, tapi pernah tengok contoh Siam, Pak Tuk Sami mereka baca doa ke baca jampi kan, mereka ada melodi mereka sendiri lah. Macam tu lah bini dia sambil pejam mata. Harun pun agak gelabah dia gerak bini dia Harun goncang. Tiba-tiba mata bini dia terbuka dengan laju, terus terbeliak, terus pandang ke siling, mulut terus tersenyum sambil baca doa ke jampi macam tadi tu. Nah, terlompat Harun. Member dah gelabah taik. Harun capai telefon, dia terus call mertua dia. Sebab mertua dia ni memang ada terlibat dalam perubatan Islam ni. Tapi benda dah lewat pagi 3-4 kali call juga baru mertua dia angkat. Masa ni bini dia dalam posisi yang sama, cuma kali ni kepala dia dah kiri kanan. Apa? Lah nasib baik mertua dia angkat call. Pumpang mertua dia on the way. Aduh, Natang ni kalau fikir-fikir balik dia tak bagi peluang orang beraya langsung benda baru raya ketiga, kalut nak buat job. So apa yang terjadi sebenarnya setelah mereka interview Natang tu? Rupanya simple je. Natang tu cuma tumpang mereka time mereka tersesat dalam ladang kelapa sawit tu. Natang tu cakap kebetulan seat belakang kosong dah lah tu. Demand pula dia nak suruh mereka hantar dia balik ke tempat asal dia dekat Perak tu. Nak suruh hantar pula naik kereta yang sama. Dia ingat dia VIP ke. Perawat dia memang nak settle benda ni dengan cepat, tapi tak ada lah nak ikut cakap Natang tu bulat-bulat. So proses nego agak lama juga Akhirnya semua bersetuju masuk dengan Natang tu yang mertua dia akan buang dekat pokok di tempat yang jauh pada orang So tu serba sikit cerita tentang tumpang menumpang ni. Kalau hang ada pengalaman ditumpang, boleh roja dekat komen. Jangan lupa like, share, follow, subscribe. Banyak lagi kisah akan diludah. Gerak lu.